Perkhidmatan awam tidak digerakkan oleh arahan semata-mata. Ia digerakkan oleh kepercayaan. Kepercayaan itu hanya wujud apabila kesetiaan dilaksanakan secara konsisten, bukan bermusim, bukan bersyarat. Itulah untaian kata mutiara daripada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Aziz Awakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Barisan Pilihan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detiknya, serta warga dewan yang kasih sekalian. Berdiri saya di sini dengan tekad membara untuk menyalakan api cinta kepada tanah air melalui pidato yang bertajuk Rukun Negara, Akar Watan, Pucuk Makmur. Hadirin sekalian, rukun negara bukan sekadar teks untuk dihafal, bukan sekadar hiasan di dinding kelas. Ia adalah azimat keramat yang lahir dari air mata pasca peristiwa 13 Mei 1969 demi menyatukan kita semua. Hadirin yang dikasihi, bayangkanlah sebatang pokok yang rindang. Jika kemakmuran negara adalah pucuk dan buahnya, maka kesetiaan kepada raja dan negara adalah akarnya. Akar mungkin tersembunyi dalam tanah, tapi dia yang mencengkam bumi. Pastikan pokok negara tidak tumbang apabila ditiup badai perpecahan. Di Malaysia, institusi diraja adalah payung negara. Baginda ialah penimbang tara yang adil, melengkapi politik dan sentiasa memikirkan nasib kita, anak-anak watan. Lihat saja lembaran sejarah tanah air semasa negara dilandakan oleh politik dan ketidaktentuan parlimen antara tahun 2020 hingga 2022. Siapakah yang menjadi penyelamat? Kebijaksanaan Tuan Agong ke-16 di bawah perkara 43 Perlembagaan Persekutuan yang telah menggunakan kuasa putih bicara baginda untuk melantik Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan majoriti sekaligus melamatkan badai politik dan mengembalikan kestabilan negara. Oleh itu, apabila akar kesetiaan ini kukuh, barulah pucuk negara dapat hidup subur. Hadirin yang bijaksana, yang akan diayun ke prinsip yang kedua, keluhuran perlembagaan. Keluhuran bermaksud keagungan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Ia memberikan teras kepada akar watan kita. Perlembagaan persekutuan adalah satu kontrak sosial sangat indah. Lalu perkara 3, agama Islam diangkat sebagai agama persekutuan. Namun, agama-agama lain bebas diamalkan dengan aman. Di bawah perkara 153, hak istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak dilindungi tanpa meminggirkan hak kaum lain. Namun, sedihnya, di sebalik kecanggihan teknologi hari ini, jari jemari anak muda begitu rakus mencerca, sengaja menyemal benih prejudis. Jika bajak keduanya ini diganti racun hasutan, maka hancurlah perpaduan kita. Perlembagaan ini bukan untuk dipertikai, tetapi untuk dijulang demi menuai masa hadapan merdeka. Ingatlah, keluhuran perlembagaan adalah pengikat keadilan yang mengukuhkan akar perpaduan kita. Hadirin yang dihormati, seterusnya prinsip yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Undang-undang inilah yang menjaga agar pucuk makmur negara terus sepenuhnya subur tanpa diganggu oleh tangan-tangan zalim. Negara kita pernah dikeparkan isu pencerobohan tanah secara haram berskala besar untuk talangan yang musangking di Raub Pahang. Sejak sekian lama isu ini berlarutan, Mahkamah tegas memutuskan bahawa tindakan kerajaan negeri adalah sah demi melindungi undang-undang tanah negara. Keputusan tegas itu membuktikan tak siapapun, rakyat maupun syarikat besar yang boleh mengatasi kedaulatan undang-undang. Diseteru, undang-undang bukanlah penghalang kebebasan, tapi ia adalah pelindung keamanan demi kesejahteraan masa hadapan. Warga dewan sekalian, sebelum kaki nakah pergi, bawalah pulang persoalan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa suburnya kedepan kita seringkali diganggu oleh ulat-ulat sekitar? Mengapa pucuk makmur negara ada kala akan layu dihempas badai kebencian?
perubahan itu tidak akan pernah bermula dari langit, tapi wajib bermula di dalam diri kita sendiri. Ingatlah falsafah alam. Jika mahukan pucuk yang makmur di atas, rawatlah dulu akar di bawah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.